Kenapa ada orang yang simpan emas 2 tahun sudah untung, tetapi ada yang simpan emas 5 tahun masih lagi rugi? Walaupun semua orang tahu betapa berharganya emas ini, tetapi bukan semua emas sesuai dijadikan untuk pelaburan. Sebagai contoh, emas perhiasan 916. Walaupun ia masih mempunyai ketulinan yang agak tinggi, tetapi emas perhiasan biasanya mempunyai kos upah yang lebih tinggi. Bukan itu sahaja, malah spread value emas perhiasan adalah tinggi, sekitar 25 hingga 40%. Emas ini masih lagi untung untuk dijual jika anda simpan pada masa yang lebih lama. Cuma emas perhiasan sebaiknya digunakan untuk perhiasan, bukannya untuk simpanan. Emas pelaburan yang banyak dijual di online dan juga di kedai emas seperti emas 0.001 gram dengan harga yang tinggi per gramnya, walaupun ia adalah emas pelaburan 999.9, tetapi disebabkan harga belian yang tinggi, anda perlu tunggu masa yang lama sebelum anda boleh jual untuk dapatkan keuntungan. Dengan public gold, bukan sahaja emas dijual dengan harga per gram yang jauh lebih murah, malah spread value yang rendah iaitu 6 hingga 9% sahaja. Lebih rendah spread value, lebih cepat anda dapat keuntungan. Tetapi pastikan anda jual emas anda bila anda sudah capai matlamat simpanan emas, bukannya jual kerana sudah nampak untung. Bagi yang sudah bersedia untuk mengukuhkan keuangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.